So ni pecahan kepada step lah, dia akan dipecahkan kepada 4 pergerakan sebenarnya. So pergerakan yang pertama ialah kita panggil dia wiggling, maknanya kita mixing. So kita kenapa nak kena mix dulu, sebab kita nak kena mix betul-betul susu tu dengan espresso tadi, baru kita ada canvas yang cantik. So dia punya minyak daripada espresso tu dia akan mix well dengan susu, barulah kita boleh buat latte art kita tu dengan lebih mudah. Setengah barista tu kalau korang perasan, dia nak mixkan dia punya susu tadi tu, dia akan tuang sikit susu tu, lepas tu dia akan swirlkan cawan. Ni yang lebih advance lah, maknanya dia dah biasa dan dia dah confident dengan dia punya pergerakan untuk buat latte art tu. Dia tahu dia ada banyak masa, so dia akan tuang sikit, dia swirl, lepas tu dia pun swirlkan picture ni dan dia akan start buat dia punya latte art. Yang kedua ialah landing. So landing ni bermakna picture ni dia dekat bibir cawan. Picture dekat bibir cawan. So dia punya trick dia ialah kita nak landing tu kerana dia kena berada di tengah-tengah. Dia bukan terlalu di depan ataupun terlalu di belakang. So bila di tengah-tengah, bila kita balancekan cawan, dia punya latte art tu should be just nice in the middle. Ketiga ialah kita angkat, kita potong. So keempat ialah potong.